Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak masak spaghetti aglio olio, masakan Itali. Tapi orang kita cukup suka makan. Simple aja nak buat dan sedap. Wangi bawang putih, ada rasa pedas cili flakes dan Cik Noh adjust tambah sotong dengan udang untuk bagi rasa manis seafood dan juga untuk protein. Kalau versi original, tak adalah seafood. Jadi boleh lagi ke kita panggil aglio olio ni? Teknik penting yang Cik Noh nak fokus, rebus spaghetti tahap al dente supaya tak lembiklah bila hidang dan tak muak bila makan. Juga tips tumis bawang putih dan cili flakes supaya tak hangus. Kita nak infuse flavor aja tanpa rosakkan rasa. Dan juga cara masak seafood supaya tak liat ataupun overcook. Menu macam ni memang cepat masak, budak-budak pun suka. Jom mula. Okey, kita siapkan bahan-bahan dulu. Cik Noh hiris nipis 3 ulas bawang putih dan cincang kasar daun parsley. Ni untuk aroma masa akhir nanti. Korang kalau boleh beli Italian parsley. Cik Noh tadi cari habis pula, ambil je English parsley. Untuk sotong, Cik Noh buang lapisan kulit. Lepas tu potong bulat-bulat tebal sikit. Nanti bila masak kan, terasa lagi gigitan lembut sotong tu. Udang pula Cik Noh buang kulit supaya masak nanti rasa manis tu lebih menyerlah. Dan tarik tali hitam supaya bersih. Pastikan juga ada cili flakes ataupun korang boleh aja guna cili kering yang cincang kasar. Dan ni parmesan cheese. Boleh guna yang dah parut ataupun yang sebut ready tu untuk rasa lemak lah masa hiasan nanti. Nak rebus pasta, kita didihkan air. Pastikan tutup periuk tu masa tunggu air mendidih. Barulah cepat dan jimatlah gas korang nanti. Bila dah betul-betul mendidih, baru kita masukkan garam. Masukkan lebih kurang 160 gram ke 200 gram spaghetti. Yang ni untuk 2 orang makan. Dah rebus ikut masa yang tulis dekat pack, tapi korang kena kurangkan masa lebih kurang 20%. Contohnya kalau pack tulis rebus 10 minit, kita buat 8 minit aja sebab kita nak capai tahap al dente gitu. Jangan tambah minyak zaitun dalam air rebusan tau. Nanti membazir je. Sementara tunggu rebus, panaskan minyak zaitun. Lebihkan sikit pun tak apa. Lagilah sedap. Cik Noh guna yang extra virgin. Masukkan bawang putih dan cili flakes. Masa masuk ni, minyak masih belum panas. Kacau perlahan sampai naik bau wangi. Tujuan masuk ni, kita nak lembutkan bawang putih dan infuse flavor, juga nak elak hangus. Dua bahan ni memang jenis yang cepat hangus. Dan kalau hangus kan, memang fail lah jadinya. Lepas tu korang ambil sikit air rebusan pasta. Garam Cik Noh tak letak lagi sebab dah ada air rebusan, dah ada cube ayam. Ni korang adjust lah. Cube ni optional, tapi Cik Noh letak. Biarkan mendidih sekejap. Sekarang masukkan sotong dulu. Tak perlu rebus sotong guna cara macam ni. Sotong takkan liat punya lah. Sebab kita masak sekejap je masa air tu mendidih. Kemudian biar dalam 1 ke 2 minit sampai sotong bertukar 70% warna putih. Dan sekarang kita masukkan udang. Tunggu pula udang ni sampai separuh masak aja. Dan bila nampak warna tu mula bertukar oren, tapi kat dalam-dalam tu nampak kelabu lagi. Tabur sikit serbuk lada hitam. Dan juga daun parsley cincang. Tengok kuah pun dah mula pekat sikit. Cek spaghetti kita. Boleh tarik, mudah putus. Dan kalau korang gigit tu masih ada sedikit rasa crunchy. Maksudnya dah okey, dah al dente lah tu. Angkat semua spaghetti masuk dalam kuali. Tambah sikit lagi air rebusan kalau nak kuah tu lebih banjir. Lepas tu korang kacau lah. Ataupun boleh buat cara tossing macam ni.
boleh masukkan lagi daun parsley. Lepas tu tossing ataupun kacau kerap-kerap dalam 1 minit ke, atau sampai kuah nampak pekat, melekat elok pada spaghetti. Kepekatan kuah tu sebenarnya gabungan daripada lemak minyak zaitun, daripada starch air rebusan spaghetti dan teknik kita tossing ataupun mengacau tu. Okey, dah siap dah. Tutup api, boleh angkat dan hidanglah dalam pinggan. Nampak berkilat cantik. Seafood pun nampak macam elok. Tak nampak overcook, nampak fresh je kan. Bau bawang putih memang lain macam. Tambah pula rasa manis daripada seafood. Memang padu sangat. Jangan lupa tabur parmesan cheese. Okey, ni Cik Noh nak recap. Kena ingat 3 benda penting ni. Rebus pasta al dente. Kurangkan 20% daripada masa masak yang tulis dekat pack. Kemudian mula tumis bawang putih dan chili flakes masa minyak zaitun tu masih belum panas supaya dapat infuse flavor dengan baik dan juga tak hangus. Dan pastikan jangan overcook seafood. Ikut cara Cik Noh tadi, timing memang penting. Kalau nak pedas sikit lagi, boleh tambah dengan irisan cili kering. Dan kalau nak kuah lebih banyak, korang lebihkan air rebusan pasta. Confirmlah licin sepinggan. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!